Okey Tuan Haji, Yes, ada sir. satu lagi yang hendak saya minta Tuan Haji tolong bagi sedikit pencerahan adalah tentang satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat peguam negara tentang apa Roger Ng, Tim Leisner yang melibatkan apa ekstradisi yang melibatkan dalam tutup kata buka kata seperti mana kata Tuan Haji kes 1MDB lah. Yang di mana kes 1MDB begitu dekat dengan apa bekas Presiden UMNO Najib Razak sendiri, yang di mana kes 1MDB Najib Razak itu akan diumumkan pada 26 Disember nanti, keputusan 1MDB. Ada hubung kait tak di antara kenyataan AGC, Roger Ng dan juga Tim Leisner ni dalam kes 1MDB juga dan juga kes Najib Razak? Apa pandangan Tuan Haji? Sebenarnya kenyataan pejabat peguam negara adalah berkaitan dengan isu berhubung dengan permohonan ekstradisi yang telah dipohon sejak bulan Ogos 2024 untuk mendapatkan Tim Leisner dibawa ke Malaysia bagi tujuan pertuduhan-pertuduhan terhadap Tim Leisner dibicarakan di mahkamah di sini. Ini berkaitan dengan penglibatan Goldman Sachs dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Adakah pembawakan beliau dan kebolehan untuk membawa beliau ini memberi kesan kepada keputusan yang dijadualkan pada 26 Disember? Secara ringkas, bagi saya sejujurnya sebagai pengamal undang-undang, tidak. Tidak kerana apa? Beberapa sebab. Yang pertamanya, perbicaraan 1MDB telah selesai. Hujah-hujah telah disampaikan oleh kedua-dua pihak. Dan mahkamah tetapkan untuk keputusan, bukan untuk sambung bicara, bukan untuk hujah tambahan dan sebagainya pada 26 Disember. So, tidak ada apa-apa peranan yang boleh dimainkan ataupun usaha yang boleh dimainkan oleh mana-mana pihak untuk membuka balik perbicaraan. Yang keduanya, jika pun ada kan, saya percaya bukan oleh pihak pendakwa raya. Sebab apa? Sebelum ni Roger Ng telah diperolehi ekstradisi ke Malaysia. Dan kalau kita masih ingat, Roger Ng telah pun diminta oleh pihak pembelaan sebagai seorang saksi pembelaan. Maksudnya pembelaan pihak Najib lah. Pihak Najib memanggil Roger Ng. Dan masalah yang dihadapi semasa perbicaraan 1MDB Najib, walaupun oleh pihak pembelaan, adalah ekstradisi yang diberikan kepada Roger Ng dari Amerika adalah bersyarat, di mana beliau tidak boleh diminta menjawab soalan-soalan bersabit dengan isu pembelaan beliau di Amerika, sebab tim Roger Ng masih menanti rayuan terhadap keputusan yang mensabitkan beliau salah di Amerika. So, penghantaran Roger Ng ke sini adalah bersyaratkan tidak boleh didedahkan pembelaan beliau di Amerika. So, tanpa boleh didedahkan perkara itu, pihak pasukan Najib pun tidak memperolehi apa-apa keuntungan yang melampau. Mereka pun tak dapat keuntungan yang melampau dalam pandangan jujur saya. Apatah lagi kalau Tim Leisner dibawa sebelum 26 Disember sekalipun. Pertama, bolehkah beliau dibawa sebelum 26 Disember? Saya rasa tidak. Jika pun dibawa sebelum Disember 26 Disember ini, dia ni akan mempunyai syarat yang sama. Sebab Tim Leisner telah pun mengaku bersalah di situ dan telah pun dijatuhkan hukuman 2 tahun sejak Mei 2025, tak silap saya. Dan masih menjalani penjara di situ. So, kalau dibenarkan lepas datang ke sini pun, saya tak nampak bagaimana perbicaraan itu akan dibuka semula. Dan jika pun dibuka semula, bagaimana ia akan membantu pasukan pembelaan, sebab mereka telah melalui perkara yang sama dengan Roger Ng. Dan yang ketiganya, kedua-dua mereka, Roger Ng dan Tim Leisner, adalah berkaitan dengan Goldman Sachs. Tiada penglibatan terus berkaitan dengan 1MDB. Mahkamah dalam kes 1MDB
cuma akan melihat tentang keterangan-keterangan berkaitan dengan tadbir urus 1MDB untuk menentukan kebersalahan ataupun ketidakbersalahan Najib. Dan itu tidak mungkin dari segi konsep perundangan dapat dibantu oleh pegawai-pegawai Goldman Sachs yang tiada kaitan secara langsung. Secara tak langsung itu cerita lain. Penglibatan mereka dengan Jolo itu cerita lain. Itu telah dibangkitkan oleh pembelaan pihak Najib. So saya tak nampak bagaimana ada kesan apa sekalipun, kesan positif ke, kesan negatif ke, sama ada kepada pihak pendakwa raya ke ataupun kepada Najib Razak ke dalam perbicaraan 1MDB, jika pun tim Leisner hadir pada 25 hari bulan Disember, satu hari sebelum keputusan. Dia tak sambut Christmas lah. Tak tahulah tu. The point is this, kadang-kadang kita janganlah pergi sampai ke tahap teori-teori konspirasi melampau. Betul. Terutamanya bila melibatkan isu-isu perundangan dan kehakiman. Ya. Dah selesai dah kes 1MDB perbicaraan. Biar mahkamah buat keputusan. Sama ada Najib didapati bersalah ataupun Najib didapati tidak bersalah. Itu budi bicara mutlak mahkamah. Dan jangan kita lupa, ini adalah keputusan di tahap mahkamah tinggi. Walau apa sekalipun keputusan pada 26 Disember, kedua-dua pihak yang kalah, sama ada pejabat peguam negara maupun Najib Razak, mempunyai hak automatik untuk merayu ke Mahkamah Rayuan dan kemudiannya ke Mahkamah Persekutuan. Di sini saya nak sentuh sikit. Kalau macam kes SRC dulu, apabila Najib Razak didapati bersalah di Mahkamah Tinggi dan dijatuhkan hukuman sekalipun, kalau kita masih ingat, hukuman penjara itu telah digantung sehingga penyelesaian rayuan di Mahkamah Rayuan. Dan kemudiannya apabila di Mahkamah Rayuan beliau telah kalah pun telah digantung sehingga pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Cuma pada 22 hari bulan Ogos 2022, selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Najib, barulah beliau telah pun dihantar ke penjara Kajang. Tetapi untuk kes 1MDB ini, jika pun keputusan tidak memihak kepada Najib sekalipun, jika tak memihak kepada Najib sekalipun, beliau sudah berada di penjara Kajang, menyelesaikan atau masih menjalani hukuman baki penjara di bawah kes SRC yang telah dikurangkan selepas lembaga pengampunan pertama itu diberikan. Now, justru jika kes tak memihak kepada beliau, isu penggantungan hukuman sehingga rayuan didengar tidak boleh dilayan sebab beliau menjalani hukuman SRC sekarang ini. Melainkan apa? Melainkan pada 22 hari bulan Disember, iaitu tarikh di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menetapkan keputusan di hujung pendengaran semakan kehakiman atas meritnya, jika mahkamah mendapati bahawa Najib berjaya dalam permohonan semakan kehakiman, maka beliau akan mula menjalani hukuman penjara dalam kes SRC di rumah beliau mulai 22 Disember. Justru jika beliau berada di rumah dan selepas itu jika pun didapati bersalah di bawah kes 1MDB pada 26 Disember, beliau bolehlah memohon penggantungan untuk dihantar terus ke penjara untuk kes 1MDB sebab beliau sudah berada di rumah menjalani hukuman SRC. Itu satu pilihan yang ada di tangan pasukan peguam Najib. Seandainya beliau didapati bersalah. Jika beliau dapati tak bersalah dalam kes 1MDB, maka tak adalah isu pengantungan hukuman. Cuma jika dapati bersalah, masih pengantungan hukuman menjadi relevan jika beliau berjaya 4 hari sebelum itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk perolehan perintah semakan kehakiman ke pihak beliau untuk meneruskan
menjalani hukuman penjara kes asasi dari rumah beliau. So saya harap rakyat boleh faham benda ni. Boleh berlaku tertakluk kepada keputusan-keputusan dalam kes 1MDB maupun dalam kes titah addendum di Mahkamah Tinggi. So jangan terkejut, tapi ini adalah konsep keadilan.